Tutup ke payah ni? Buka tapi tak ada barang. Oh, patutlah tadi ada tolak motor. Kenapa? Tolak motor cik jual lah minyak sendiri. Hak nak pakai jual. Tapi kalau nak beli minyak sama cik kan, kalau hak motor tolak tu cik jual lah. Mari motor mati tak ada minyak cik jual. Kesian dah. Yalah, betul lah. Ha. Yalah, kita tak bagi banyak. Bagi sikit, tak apa. agak sebotol nak kita jual sama harga, tapi dia kali dia pergi sana tolak motor pergi, belum tentu lagi ada minyak. Tolak mari lagi lah. Kita kesian jual lah. Bila kalau hari raya ni lah, hari tak ada minyak ni. Kedai tutup ni kita kesian lah kau. Sama, kadang kita pun pakai sendiri juga. Iyalah, ha. Beli Mantap. 20-30 kan. Tengok motor tu minyak banyak lagi. Rupanya adik saudara naik pergi jauh-jauh tak berapa ni. Betul lah, raya-raya begitu. Gitulah cerita dia. Okey lah. Bukan sampai petang je. Tengok keadaan lah kalau sihat tu berbadan insya-Allah sampai petang. Tapi tengah hari ni rehat lah dulu, tengah hari buka pukul 3. Tutup ke payah ni? Buka tapi tak ada barang. Oh, patutlah tadi ada tolak motor. Kenapa? Tolak motor cik jual lah minyak sendiri. Hak nak pakai jual. Tapi kalau nak beli minyak sama cik kan, kalau hak motor tolak tu cik jual lah. Mari motor mati tak ada minyak cik jual. Kesian dah. Yalah, betul lah. Yalah, kita tak bagi banyak. Bagi sikit, tak apa. agak sebotol nak kita jual sama harga, tapi dia kali dia pergi sana tolak motor pergi, belum tentu lagi ada minyak. Tolak mari lagi lah. Kita kesian jual lah. Bila kalau hari raya ni lah, hari tak ada minyak ni. Kedai tutup ni kita kesian lah kau. Sama, kadang kita pun pakai sendiri juga. Iyalah, ha. Beli Mantap. 20-30 kan. Tengok motor tu minyak banyak lagi. Rupanya adik saudara naik pergi jauh-jauh tak berapa ni. Betul lah, raya-raya begitu. Gitulah cerita dia. Okey lah. Bukan sampai petang je. Tengok keadaan lah kalau sihat tu berbadan insya-Allah sampai petang. Tapi tengah hari ni rehat lah dulu, tengah hari buka pukul 3. Tutup ke payah ni? Buka ke payah ni? Buka tapi tak ada barang. Tolak motor cik jual lah minyak sendiri. Hak nak pakai jual. Tapi kalau nak beli minyak sama cik kan, kalau hak motor tolak tu cik jual lah. Mari motor mati tak ada minyak cik jual. Kesian dah. Yalah, betul lah. Okey lah. Tutup ke payah ni? Buka tapi tak ada barang. Oh, patutlah tadi ada tolak motor. Kenapa? Tolak motor cik jual lah minyak sendiri. Hak nak pakai jual. Tapi kalau nak beli minyak sama cik kan, kalau hak motor tolak tu cik jual lah. Mari motor mati tak ada minyak cik jual. Kesian dah. Yalah, betul lah. Yalah, kita tak bagi banyak. Bagi sikit, tak apa. agak sebotol nak kita jual sama harga, tapi dia kali dia pergi sana tolak motor pergi, belum tentu lagi ada minyak. Tolak mari lagi lah. Kita kesian jual lah. Bila kalau hari raya ni lah, hari tak ada minyak ni. Kedai tutup ni kita kesian lah kau. Sama, kadang kita pun pakai sendiri juga. Iyalah, ha. Beli Mantap. 20-30 kan. Tengok motor tu minyak banyak lagi. Rupanya adik saudara naik pergi jauh-jauh tak berapa ni. Betul lah, raya-raya begitu. Gitulah cerita dia. Okey lah. Bukan sampai petang je. Tengok keadaan lah kalau sihat tu berbadan insya-Allah sampai petang. Tapi tengah hari ni rehat lah dulu, tengah hari buka pukul 3.